Kesan keputihan yang melampau, jangan bawa main. Ada 4 sebab kalau kita mendapati keputihan yang melampau. Yang pertama, akan menyebabkan ketidakselesaan atau gangguan harian. Contoh, kalau kita beraktiviti, jaga anak atau pergi office atau jaga rumah, kita akan jadi tak selesa. Mula menjadi gatal. Yang kedua, mungkin adanya petanda gangguan kesihatan. Keputihan yang melampau mungkin menandakan jangkitan kuman. Jadi jangkitan kuman tu akan senang nak berkembang biak. Ketiga, dia akan boleh membuat gangguan emosi. Jadi akan moody. Jadi kurang percaya diri. Nak berjumpa dengan orang macam alamak tak best. Kerana jika keputihan tu berlebihan, dia akan menimbulkan bau. Jadi semua kena alert. Kalau ada tanda-tanda seperti itu, jangan lupa untuk rawat. Salah satunya, bawang putih bertindak sebagai natural antibiotik yang mana sudah ada dalam mutiara. Tidak makan jamu mutiara untuk kita mengulangi masalah tersebut. Amalkan setiap hari. Kalau tahu masalah keputihan tu, jangan dibiarkan.